function. Ini pasal woofer mah. Kalau itu woofer 10 inci tak ada punch tak boleh lah. Ya. Okey. So terpaksa I suka ini audio sound, I mau dapatkan ini sound. Belakang tambah tu woofer ada box ke, itu confirm yang tak boleh lari. Oh ya. Dia tak ada itu size KB fit, kita tak dapat itu. Oh. Okey. Ya. So jelas dan faham geng, Alex bagi jawapan kepada dua terus. So korang sendiri kena fikir. So jawapannya penting tak penting? Kalau boleh kena ada lah kan. Sudah main speaker, kalau tak ada woofer rasanya macam tak best lah. Tapi kalau main speaker biasa-biasa saja is okay lah. Sebab at least you low frequency sudah ada, sub frequency sudah ada. Lepas tu you high frequency tutor, full frequency sudah ada. Suara semua okay. Oh ya. Not bad. Okay, alright. So harap jelas dan faham guys. Thank you so much Mr. Alex. Datang terus awak tahan je. Alex Mr. Alex. Okay, kita borak dulu apa benda semua. So okay, thank you so much. Harap jelas dan faham. So stay tune. Lepas ni kita nak pasang balik kerusi dan DSP dan sebagainya. Kita stay tune dengan tune daripada Mr. Alex. Kita tengok nanti apa yang terjadi nanti geng. Aku benar tak sabar dah ni, right? Okay. So boleh follow social media Fancy Audio, TikTok dan juga Instagram guys. Boleh follow dua-dua ni. Boleh tahu updated apa benda semualah yang terjadi di Fancy Audio. Mantap guys. Okay geng, so lepas tu dekat bahagian atas ni, ini bukan kotak kosong tau guys. So yang ini semua ada isi. Contoh yang bahagian sini ada Android daripada Azure Ice. Okay. Dan lepas tu ada juga Android daripada Matrix. Ada juga Dynavin. Ada juga Goldstone. Ada VF Audio, ada Taka, ada yang ni C2. Okay, yang ni tengah promo tak selaku. Dan ada speaker juga geng, right? Ada seat woofer. Okay, so konten kali ni aku nak mau fokuskan kepada audio, right? Aku nak fokus pada audio. Dan juga ada serba-serbi juga dekat sini. Lampu LED. Kalau kereta korang daripada halogen, nak tukar ke LED, nak tukar ke projector, no problem, tak ada masalah. Okay, so ada juga daripada brand Sky Blue. Okay, iaitu brand daripada Fancy Audio sendiri, right? So lepas tu lampu kecil-kecil ni, korang jangan ingat ini adalah lampu yang lampu biasa je ni geng. Tapi sebenarnya ini adalah lampu yang sangat terang dan membuatkan kereta korang cantik. Okay, korang tahu tak lampu interior korang kalau buka lampu malam kan, lampu room kita panggil room light kan warna putih, halogen. Kalau nak tukar ke warna putih pun tak ada masalah. Okay, yang ni lah tak usah aku. So signal nak tukar kepada LED pun boleh. Kalau nak tukar lampu yang biasa pun tak ada masalah. Tapi halogen rugi lah geng. Okay, steering carbon ready stock. So Mr. Alex dia memang minat anime, layan. Ada juga ambient light. Okay, yang ni paling aku sebenarnya geng. Benda ni nampak remeh je geng, betul tak? Tapi kalau pasang ni cantik geng. Sebab boleh charge kalau nak charge phone ke apa kan, direct cocok sini, tak perlu tempat cocok rokok tu geng. Okay, so okay geng, kita tahu pun dah masuk. So jom kita shoot terus apa proses dan progress yang kita akan buat untuk kali ni guys. Okay, stay tune guys. Okay geng, so awak dah bawa keluar lah sikit-sikit barang, right? Belah sana je sikit. So paling banyak sebenarnya kita tahu ni baju ni kau tengok berbanyak ni. Sebab kan kadang-kadang contoh macam ni lah, lepas awak settle shooting kadang-kadang awak ada shooting tempat lain. Kadang-kadang awak ada tiba-tiba otak awak ni otak last minute, tiba-tiba rasa macam nak dating. Tiba-tiba rasa nak ni tapi dating dengan kawan kan, bukan dengan partner kan. Saya masih single dengan okay. So lepas tu tiba-tiba lepak dengan member. Tiba-tiba member kata, wok jom lepak genting wok. Kita pula badan dah peluh-peluh. So ada baju supaya kita tukar. Perfume pun awak ada, tuala pun awak ada. Dah macam rumah geng, kita tahu okay. So kalau korang nak contohi awak, boleh lah. Okay, buat macam awak, right? Contohlah macam awak ada bag tu kan, bag hitam tu so awak letak tuala, ada barang-barang perkakas macam perfume, macam lock nut. Okay, lock nut korang kena sentiasa bawa. Ada
jumper bateri, okay. So ada macam-macam tempat pam angin, tayar, macam-macam ada, right? So sekarang ni diorang sudah mempasang, geng. Actually dah seminggu dah, geng. Kita tahu aku cabut DSP cabut seat belakang tu, konten sebelum ni. So masa tahu rasa macam tak ada lagu, bosan pula. Sepatutnya hari tu cabut speaker saja, cabut seat saja. DSP sepatutnya tak cabut, geng. Yang ni yang dia nak pasang balik. Sepatutnya tak cabut, tapi sebab benda ni berat, geng. Kalau cerita ni berat, ni tak berat sangat. Yang ni berat. Aduh. Lebih kurang okay? Lebih kurang. Right? So seat aku ada kat situ. Okay, lama tak jumpa, geng. Lama tak jumpa. Ni tempat penyandar tu. Okay. So ada juga tempat-tempat lain. Okay. So okay, geng, sampai-sampai tu aku nak tunjuk dengan korang, dekat Fancy Audio pun ada buat soundproofing. Of course lah, buat speaker mesti ada buat soundproof kan. Okay, so yang ni layer yang ketiga ataupun layer yang keempat. Okay, so yang ni semua. So dia ada juga, yang ni adalah soundproofing. Nampak tu, soundproofing. So dia ada wire pun macam-macam. Okay, Fancy Audio Shah Alam pun fokus juga speaker. Tapi kalau korang nak lebih, orang kata macam ni, yang ni awak bagi jawapan atas dasar awak minta restu daripada Fancy Audio Shah Alam dan juga Fancy Audio Bukit Jelutong. Kalau nak pasang speaker 3-way, 1-way, 2-way, 3-way, 4-way, korang boleh datang ke Fancy Audio Bukit Jelutong, sebabkan Fancy Audio Bukit Jelutong ni bagi awak dia macam chill out sikit lah, relax sikit. So kalau korang nak pasang speaker ke apa ke dengan santai, korang boleh datang sini. Disebabkan dekat sini dia macam orang kata chill sikit lah. Okay, chill sikit. Brand speaker pun macam-macam, geng. Setiap brand tu ada kelebihan dia, ada kelemahan dia. Tapi dia mau kepada kelebihan lah. Mr. Alex cakap, okay, contoh awak, you nak bass tinggi ke, you nak mau kepada macam mana ke, you nak itu ke, you nak ini ke, macam-macam ada. Okay. Okay, geng, dekat sini juga ada orang kata wiper. Okay, Carrozzeria, Soundstream, brand apa ni, macam-macam juga, geng. Sebabkan wiper pun awak dapatkan dekat sini juga. Okay, macam sekarang ni awak pakai Carrozzeria. Ada logo, nampak, Carrozzeria, kiri kanan. Okay, so wiper yang ini dah siap ada coating. Betul awak? Jawapan dia adalah betul. So cara dia sebenarnya korang bukan pasang wiper, korang biar. Rupanya cara dia adalah, korang kan tengoklah konten sebelum ni, Team Fancy ada pasang je wiper, buka air. Okay, dia akan wipe. Okay, dia akan wipe supaya getah-getah ni ada coating ni akan mesapukan di permukaan cermin. Okay. Cumanya wiper belakang aku tak tahu ada ke tak, sebab wiper belakang ni jarang orang nak tukar. Selalunya kalau orang tukar pun getah je, geng. Okay. Tapi macam aku, wiper belakang tak ada, aku dah cabut. Okay. Okay, geng. So sekarang ni adalah proses untuk pasang balik kerusi, geng. So dia orang aku tengok dia orang tengah pasang barang-barang speaker ni. Okay, under seat sofa. Dan ni woofer belakang. Okay, so dia akan pasang yang situ dahulu. Okay, geng. So sekarang ni dia orang dah pasang seat, tinggal seat bawah saja. And then lepas tu under seat subwoofer belakang dengan under seat subwoofer. Tu pun ada makanan aku nak kenal dia. Okay, geng. So sekarang ni kita tahu dah siap pasang dah under seat subwoofer, woofer belakang, power amp dan sebagainya, geng. Right. So ni cara nak lock dia. Kita kena sandarkan lagi. Okay, cun. Okay, settle. Supaya dia lock benda ni, supaya tak jatuh. Under seat subwoofer pun dah siap pasang. Kat bawah tu, nampak? Cun-cun lah. Mantap, geng. So
Tadi pun dah settle dah dengan Alex. Aku tak dapat nak rakam sebab tadi aku keluar pergi makan dengan kawan aku. So Alex tadi ada tune sikit. So Alex suruh aku try dulu. Okey ke tak okey? Kalau tak okey, sekali lagi datang, kita tune, nanti aku buat konten lagi. Right? So ni selalu awak menitik berat lah pada Team Fancy. Yang mana yang buka kereta awak bonet belakang, awak akan suruh tutup, menjaga spoiler awak macam ni contoh. Mantap. Sebabkannya kenapa? Kadang-kadang kalau kita tutup bonet, orang tak pegang spoiler ni, dia boleh terjatuh geng. Tapi macam ni alhamdulillah. Dah full silikon. So far alhamdulillah lah. Kuat, okey. Kalau tercabut juga, memang aku jual spoiler ni geng. Tapi so far okey lah. Okay, cun. Mantap.